bersyukurlah. Tengok apa yang berlaku dekat Indonesia sangat menakutkan. Kerajaan menekan-nekan dan rakyat rasa tertindas. Sebenarnya dengan hari kemerdekaan ni, kita boleh reflect diri yang mana kita sebenarnya ada pilihan. Di negara yang aman damai ni, kita boleh pilih sama ada kita nak terus hidup dalam kehidupan yang tersepit ataupun kita nak upgrade diri kita. Saya pun dulu kerja office juga 9 ke 5, tapi disebabkan rasa tak selesa, kita cari jalan untuk keluar. Dan sekarang Alhamdulillah saya dah menjadi full time di Public Gold, yang mana saya ada kebebasan masa, saya boleh bekerja dari mana-mana, dan the best part is saya ada masa untuk orang yang tercinta. And now I'm on my way untuk berjumpa dengan founder dan juga management Public Gold sendiri untuk dengarkan FMD updates, iaitu perkembangan terkini dan berita-berita baik daripada syarikat untuk customer-customer kami dan juga tim kami, supaya kita boleh bergerak ke depan bersama, cepat-cepat unlock passive income yang kita inginkan. Di Public Gold kita ada peluang untuk membina passive income RM5,000 ke RM10,000 sebulan bersama dengan G100 Network di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi, kalau anda rasa tak selesa dengan kerja yang sekarang, wahai rakyat Malaysia, ambil tindakan, sertai Public Gold sebagai penyimpan emas dan upgrade menjadi Public Gold Business Owner. So, untuk bermula, boleh mulakan simpanan emas hari ini dan jom sama-sama kita merdeka financial dan juga masa. Dan jangan lupa pray for our brothers and sisters in Indonesia and Palestine. Boleh follow.